Hello remaja semua. Untuk video kali ni kita akan main game Rovercraft 2. So brake ada, minyak ada, energy, cargo info. Okey. Kita on music lah. Kena tutup ke? Tutup music. Ni mungkin level 1 lah kot. Jadi tutorial ni dia nak ajar macam mana. Lagi sikit nak sampai. Okey. Level 1. Mission pertama panggil mission pertama settle. Okey, so mission dia memang kita akan kena bawa kargo ni saja ke point agak-agak yang penamat lah. Jadi letak sini. Oh boleh claim. Baik, mari kita cuba. Oh, level 2 pun agak senang. Oh, awal sangat cakap. Kita cuba lagi. Tapi kali ni bawa slow dekat situ. Baru okey tak? Tak boleh juga lah. Memang kena bawa slow lah kat situ. Baik. Brake. Jalan slow. Nanti dekat tempat yang accident tadi tu pun kita kena bawa slow juga. Macam tu. Condition kargo tu kena jaga Dia cuma ada 5 nyawa saja. Sikit lagi nak sampai. Okey. Mission kedua settle. Mission ketiga pula kita cuba. Ada apa ni? Kita dapat bateri lah. Dengan frame. Frame untuk apa ni? Cabin. Cabin kita memang dah pakai. Tayar depan. Bateri. Ni bateri tambahan tu. Kita tambah sikit situ. Bagi banyak sikit. Special tak ada lagi. Lepas tu block. Block ni untuk apa? Frame. Cuba letak apa jadi. Dia macam tu je lah. Okey. Mari teruskan. Mission ketiga. Kenderaan ni pun dia kira ada berat juga ni. Kalau berat sangat susah nak jalan. Kita kena adjust sikit. Macam ni. Belakang pula berat tak? Tak apa. Nampak macam boleh. Kena slow lah. Sikit-sikit nanti sampai. Boleh. Lagi sikit nak sampai.
Sikit lagi. Oh, lagi 40 km. 40 meter? Alamak. Aduh, patut slow lah tadi kat situ. Kita cuba lagi. Design dia dah okey dah. Cuma nak kena bawa slow je tadi. Oh, laju sangat. Oh, tapi boleh. Okay. Slow. Oh, risau. Absorber dia. Sini tarik hidden dia. Okey, cun. Sampai dah. Naik. Game dia relax main. Sonok ah. Wih, alamak. Kargo dah besar lah. Tak sini boleh tak? Boleh lah. Mari cuba. Kargo dia besar jadi kita terpaksa letak bahagian atas Alamak. Tak boleh. Okey. Nampaknya kita kena tukar design. Apa kata kita letak ni? Kita tahu ali kat atas. Untuk bateri extra situ. Alamak. Tak boleh. Macam ni. Uish, berat belakang lah pula. Berat sangat. Oh, sudah. Macam ni boleh kot. Kita buat macam lori sikit bentuk dia. Oh, tak boleh. Ni tahu depan. Ni tahu belakang. Okey. Mari cuba. Berat. Kalau bawa laju-laju tak boleh. Come on Ali. Cepat Ali. Ali boleh? Ali tak boleh. Oh, boleh tahu 2 tayar lah. Okey, kita buat macam ni. Tengok boleh ke tak. Kita pakai 2 tayar belakang. Oh lama. Cargo damage lah. So slow di sini. Sikit lagi. Tolonglah naik Ali. Cepat Ali. Mantap Ali. Ali power bawa kereta Ali. Teruskan Ali. Teruskan. Okey. Depan ni slow. Oh mantap. Oh slowly. Dalam sangat tu. Boleh ke? Boleh Ali. Boleh. Mantap Ali. Teruskan Ali. Teruskan. Dah nak sampai dah tu. Yeay. 3 bintang. Untuk mission 4. Dia ada berapa banyak mission? Wah, ada 15. Tapi setiap satu chapter sudah ada tempat lain. Banyak ni. Kita gacha tengok apa dapat. Dapat frame. Dapat frame lagi. Corner battery. Roller. Battery upgrade juga. Upgrade 1. Upgrade lagi. Extra part. So kita boleh pakai 2 roller sekarang.
Dia tambah nyawa lagi. Buat lagi sekali. Oh, kali ni kargo dah agak pendek. Tapi nampak macam berat. Apa kata kita tambah ni? Hahaha, macam tu. Design sama. Kargo je pendek sikit. Oh, tapi berat lah. Oh, laju. Oh, alamak. Oh, alamak. Okey. Tak boleh. Kita buat macam ni. Kita tahu selamat sikit kargo kat atas. Oh, laju. Slow lah sikit. Ali. Roller. Okey. Mission 5. Oh, okey. Mantap. Boleh. Ada lecak pula situ. Teruskan. Oh, lumpur dah lama. Ali okey tak? Ali okey. Dia relax di bawah. Teruskan lagi. Dah nak sampai dah. Sikit lagi. Oh, lumpur agak dalam. Tapi dah nak sampai. Yes. Mission 5 complete. So, kita nak gacha ke tak? Bolehlah, cuba. Habis. Level 13. Ini baru level 2. Tambah nyawa saja. Kita tambah kekuatan tayar. Tambah bateri. Oh, tak cukup duit. Untuk mission 6, kita akan buat kereta macam ni. Oh, alamak. Boleh lagi. Ali. Dia kena panjang juga baru selamat untuk dibawa. Ya, dia rover panjang baru selamat. Oh, yo. Tak boleh. Ali. Kita tambah beban dekat depan. Ali. Kita buat lagi panjang. Oh, okey. Jadi. Lagi panjang. Lagi okey lah kot. Slow. Tak nampak jalan. Macam mana jalan dia? Oh, sudah. Boleh ke tak? Boleh. Ali. Come on, Ali. Jauh lagi ke? Sikit lagi. Bateri macam nak pecah lah. Mak. Alamak, sangkut lah. Kita cuba lagi design yang sama. Cuma yang dekat situ nak kena laju sikit. Oh.
Sikit lagi. Teruskan. Mana yang jurang tu? Oh, sini kan. Okey. Jadi kita cuba bawa laju. Oh, boleh. Oh, lepas. Okey, nak sampai dah. Kargo pun condition cukup. Mission complete. Level 6. Wah. Okey, mission 7. Ali channel klik. Okey Ali. Alamak. Oh, boleh. Lumpur agak dalam. Tapi boleh teruskan kalau nak. Ha. Alamak. Terantuk. Tak apa. Kargo selamat. Nasib baik buat rendah. Kalau buat tinggi tak lepas ni. Slow. Oh, dah nak sampai dah. Kali ni senang pula. Mission 7 complete. Mari teruskan dengan mission 8. New mode. Infinite race Nak cuba tak? Kena bawa sejauh yang boleh lah ni. Macam ni. Sejauh yang boleh Tapi bateri tak ada. Oh, ni apa? Oh, tambah duit. Alamak. Oh, tak boleh. Kita cuba macam ni. Harap tak ada gua lah kat depan. Kalau tidak, tak mau nak masuk. Ali. Okey. Ali selamatkan keadaan. Berat berat sangat ni. Rover kita tak seimbang Okey. Macam ni boleh. Tok depan sikit saja. Boleh. Teruskan. Masuk dalam lumpur. Dalam lumpur dia ni. Bateri tinggal 1. Bateri dah nampak bateri. Penuh. Aduh, sangkut pula. Ketuk 2 tayar tengok. Ketuk 2 roller dekat depan. Oh, boleh.
Oh, slow. Okey. Kat mana sangkut tadi Oh, masa nak ambil bateri tu kan. Sikit lagi. Berat sikit. Oh, lepas. Okey, mantap. Sikit lagi. Power tak cukup. Oh, power tak cukup lah. Kita tambah lagi satu bateri. Baru banyak sikit tak. Oi, oi, oi. Oh, berat. Lagi sekali. Cuba. Tak boleh. Oh, sikit lagi. Sini yang tak lepas tu. Power tak cukup. Sama jugalah. Oi, oi, oi. Ali. Agak-agak desainnya ni okey tak? Kita cuba dulu. Oh, desainnya lagi senang lah. Oh, lagi laju. Lagi lancar. Okey, Ali. Jaga-jaga Ali kat sini. Sini senang sangkut. Oh, last. Cabaran yang paling last. Nak naik ni. Come on Lee. You can do it. Aduh, tak boleh juga. Macam ni. Bawa slow-slow. Oh, lama. Kargo rosak lah. Sayangnya. Macam ni. Bawa macam lori pula. Tak nak naik dia. Oi, tak nak naik. Baik. Kita cuba panjangkan. Boleh. Baru okey lah. Kali ni mesti berjaya lah. Confirm. Naik sikit lagi. Nak sampai. Yes. Lepas. Akhirnya. Sampai dah. Kargo 3 bintang. Okey, kita teruskan dengan mission 9. Wih, besarnya. Beratnya. Macam ni kot. Berat je. Sabar kejap, kita adjust balik. Okey, cuba try.
Lowet. Lowet rover kita ni. Ali pun bawa slow je. Tak apa Ali, janji sampai. Ini slow sangat ni. Oh, lepas ke naik bukit tu? Tolak sikit. Tolak sikit lagi. Mission abort. Tak lepas. Berat sangat. Berat sangat lah. Macam ni okey kot. Ui, alamak. Terbalik lah. Kita kasih panjang sikit. Macam ni. Berat sangat. Barang apa dia bawa? Hilang tayar belakang. Ali. Cuba lagi. Hoi, beratnya. Oh, sudah. Tak boleh lah. Oh, macam ada lori sikit. Kita buang satu tayar. Sekejap tengok macam mana. Baru laju sikit. Oh, hoi. Oh. Teruskan. Sini yang tak lepas ni. Berat sangat ni. Oh, boleh. Sikit lagi. Oh, pecah rekod. Tapi tak bergerak sampai situ je. Boleh tak? Kalau pendek sikit. Tak boleh. Alamak. Di depan pula. Oh, lagi tersangkut. Oi. Macam ni okey kot. Oh. Bayang kita lagi laju lah. Pecah tayarnya.
Sampai situ saja. Selamat kargonya. Macam ni. Okey. Saya dapat rasakan yang hover kita kali ni berjaya. Harap-harap berjaya lah. Tayar depan dah nak rosak. Oi, jangan rosak lagi sudah. Oh, boleh. Hahaha. Alamak. Aduh.